Jomlah kita buat cukodok. Tak larat pula nak tarik ni Kak Ju buat voice teruslah. So masukkan kentang, bawang dengan jagung. Jagung frozen tu basuh-basuh dulu tau. Okey, kacau. Mana ni? Okey, kacau. Bagi sebati. Okey, kalau makan sendiri Kak Ju guna tangan lah. Kalau untuk tetamu gunalah senduk ke, sudu ke kan. Gitu. Sebelum orang komen, kita dah bagi tahu dah. So kita masukkan garam cukup rasa. So kacau lagi. Okey, masukkan air suam sikit demi sikit. Tak nak cair sangat ya, nak biasa sedang-sedang aja. Dia punya bancuhan tu. Masuk lagi. Kalau keras masuk lagi. Macam tu. Air. Okey, dah agak-agak macam ni. So mi kuali panas, kita pun jemput-jemputkan dia guna tangan. Tak payah takut. Jemput-jemputkan je. Sampai penuh kuali tu. Ya, buat bulatlah agak-agak bulat macam mana korang nak. And then okey, minum kopi kejap. Minum kopi jamu kejap pagi-pagi ni. Kopi desuri. Okey, kalau tak minum kopi ni rasa macam tak sah lah pagi-pagi kalau tak minum kopi ni. Gitu. Kopi ni sedap gila weh. Sedap gila. Dia ada herba tapi dia tak pahit. Tu yang pelik tu. Tapi memang best. Berpeluh-peluh minum ni. So, okey, cokodok kita pun dah garing. Tapi dia nampak garing dekat luar tapi dekat dalam lembut tau. Dengan kentangnya empuk apa semua. Macam tu. Kita pun toastkan gitu. Okey, ni kalau contoh nak guna sudu. Okey, kalau nak guna sudu macam inilah ceritanya. Macam tu. Kalau nak guna sudu, Kak Ju dah basuh tangan, malas lah nak guna tangan, guna sudu pula. Gitu. Buatlah agak-agak bulat-bulat besar mana nak. Alah, okey dah siap. Boleh makan. Cicah sos sedap gila.